Armando Christian Perez, yang dikenali di peringkat global dengan nama pentasnya Pitbull, ialah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu dan penerbit rakaman Amerika. Dilahirkan pada 15 Januari 1981 di Miami, Florida, AS. Beliau mencapai kemasyhuran antarabangsa kerana gabungan muzik hip-hop, pop dan Latin yang bertenaga dan selalunya berjaya secara komersial. Beliau sering dirujuk sebagai MA Worldwide dan MA 305. Pitbull memulakan perjalanan muziknya pada awal 2000-an, mendapat pengiktirafan untuk kerjasamanya dengan artis lain dan gaya uniknya. Album sulungnya, MIAMI, dikeluarkan pada tahun 2004. Sepanjang tahun-tahun, beliau mengembangkan bunyi khas yang dicirikan oleh hook yang mudah diingati, tempo rancak, dan suasana lagu parti, sering menggabungkan lirik Spanglish. Kejayaan beliau menembusi arus perdana global datang pada akhir 2000-an dan awal 2010-an dengan rentetan lagu hit antarabangsa. Ini termasuk lagu-lagu yang menduduki carta teratas seperti I Know You Want Me, Kali Ucu, 2009, Gives Me Everything, menampilkan Neo, Afrojack dan Nair, 2011. Rain Over Me, menampilkan Mark Anthony, 2011. Feel This Moment, menampilkan Christina Aguilera, 2013. Dan Timber, menampilkan Kesha, 2013. Muziknya sering menampilkan kolaborasi berprofil tinggi dengan artis terkenal dari pelbagai genre. Selain kejayaan muziknya, Pitbull juga seorang usahawan dengan pelbagai usaha niaga dalam pelbagai industri, termasuk label rakaman, Dodka dan syarikat pemasaran. Beliau juga terlibat dalam usaha filantropi, terutamanya menyokong inisiatif pendidikan dan literasi. Tenaga beliau yang berjangkit, daya tarikan global, dan keupayaan untuk secara konsisten menghasilkan lagu-lagu hit telah menjadikannya tokoh yang berkekalan dan berpengaruh dalam muzik popular kontemporari.